Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kerajaan telah membentangkan cadangan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588 dengan 3 kategori cadangan utama iaitu pembangunan industri, keselamatan, rangkaian dan penggunaan media baharu. Pindaan ini merupakan usaha penambahbaikan kepada akta sedia ada dan salah satu tindakan tegas serta proaktif kerajaan bagi membenteras aktiviti jenayah dalam talian untuk menjadikan internet sebagai platform yang lebih selamat. Hebahan disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Sekian, terima kasih. ASEAN 2025. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bermula Januari 2025, Malaysia akan menggalas tanggungjawab sebagai pengurusi ASEAN dengan tema keterangkuman dan kemampanan. Malaysia khususnya melalui Kerajaan Madani komited dan bersedia untuk memainkan peranan penting sebagai pengurusi ASEAN 2025 dan bakal memperoleh beberapa kelebihan seperti memperkukuhkan hubungan antarabangsa dan membuka peluang ekonomi. Rakyat juga akan mendapat limpahan ekonomi, antaranya bakal mencipta peluang pekerjaan di kawasan bandar dan luar bandar yang akan mengurangkan kadar pengangguran. Hebahan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. 2025. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat berhormat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2025 bertemakan Ekonomi Madani Negara Makmur Rakyat Sejahtera. Pembentangan belanjawan ini mengandungi 60 ikhtiar dengan 3 tumpuan utama iaitu membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. Belanjawan terbaik ini memperuntukkan 421 bilion ringgit untuk memperkasakan rakyat dan negara. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Kementerian Keuangan Malaysia di www.mof.gov.my dan belanjawan.mof.gov.my. Sekian, terima kasih. Kiasan harga lantai padi dan beras putih tempatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Madani telah menaikkan harga lantai padi daripada RM1,300 kepada RM1,500 bermula 16 Februari 2025 bagi menyokong pengeluaran padi tempatan. Kerajaan turut menyalurkan subsidi berjumlah RM150 juta selama 6 bulan bagi mengekalkan harga beras putih tempatan pada RM2.60 sekilogram. Inisiatif yang dilaksanakan ini bagi membela nasib pesawah, seterusnya menstabilkan harga beras putih tempatan untuk pengguna serta menjamin bekalan beras putih tempatan di pasaran. Kerajaan Madani akan terus komited memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi keutamaan. Sekian, terima kasih. Hebahan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Ini adalah hebahan berkenaan program penerapan nilai-nilai murni sempena sambutan Nuzul Quran dan Ihya Ramadan bersama YB Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita menghayati bulan penuh keberkatan ini dengan menyertai program penerapan nilai-nilai murni sempena sambutan Nuzul Quran dan Ihya Ramadan bersama YB Menteri Dalam Negeri. Sebuah program istimewa menekankan nilai kasih sayang, perpaduan dan penghayatan Al-Quran dalam kehidupan. Program ini akan diadakan pada 18 Mac 2025 bertempat di Masjid Al-Halimi, Pekan Bandar Baru, Kedah pada jam 9 pagi sehingga moreh selesai. Untuk makluman antara pengisian program, perkhidmatan agensi dan pameran dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta serta pameran yang informasi memberi manfaat kepada komuniti. Jet khas iaitu Jom Exchange Al-Quran. Tuan-tuan, tukar Al-Quran lama yang uzur atau rosak dengan naskah baru.
bagi memuliakan Al-Quran dan menambahkan keberkatan di bulan Ramadan. Tadarus dan khatam Al-Quran, program tadarus bersama serta khatam Al-Quran. Seterusnya, jom rewang aktiviti gotong royong bagi mempersiapkan keperluan iftar dan menyemarakkan semangat ukhuwah dalam kalangan peserta. Iftar bersama Menteri Dalam Negeri, majlis berbuka puasa bersama YB Menteri Dalam Negeri, menyantuni semua lapisan masyarakat dalam suasana penuh kemesraan. Sambutan Nuzul Quran meraihkan peristiwa turunnya Al-Quran dengan tazkirah menghayati peristiwa tersebut sebagai petunjuk hidup umat Islam, serta tarawih dan moreh. Ayo rebut peluang beramal di bulan Ramadan. Jangan lepaskan peluang bersama menyebarkan rahmat dan kebajikan. Sekali lagi, program penerapan nilai-nilai murni sempena sambutan Nuzul Quran Ihya Ramadan bersama YB Menteri Dalam Negeri akan diadakan pada 18 Mac 2025 bertempat di Masjid Al-Halimi, Pekan Bandar Baru. Masa dari jam 9 pagi sehingga moreh selesai. Sekian hebahan ini daripada Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Sejahtera. Berikutan peningkatan kes demam denggi di seluruh negeri Kedah, semua penduduk dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah berikut bagi mencegah demam denggi. 1. Periksa dan hapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk di dalam dan di luar rumah. 2. Tutup bekas takungan air dengan sempurna atau masukkan ubat pembunuh jentik-jentik. 3. Pakai pakaian berlengan panjang dan berwarna cerah ketika di luar rumah, terutamanya kepada penoreh getah bagi mengelak gigitan nyamuk. 4. Sembur racun serangga atau aerosol di dalam rumah untuk membunuh nyamuk dewasa terutamanya pada waktu senja. 5. Sila beri kerjasama kepada pihak berkuasa kesihatan menjalankan aktiviti kawalan denggi di rumah anda. 6. Bersama turut serta aktiviti gotong royong yang diadakan di kawasan kediaman anda. 7. Dapatkan rawatan segera di klinik-klinik kesihatan berhampiran sekiranya mengalami tanda-tanda demam denggi seperti demam panas yang mengejut, terdapat bintik-bintik merah pada kulit, sakit pada otot dan sendi, muntah dan sakit perut. Tiada AIDS, tiada denggi. Sekian, terima kasih. Pesanan ini daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dan disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Hebahan